Hai korang, cuba tengok kalender kejap. Baru tengah bulan. Gaji lambat lagi nak masuk. Rasa macam berjanggut nak menunggu. Hari-hari buka akaun bank, angka tak bertambah. Tapi harapan je tinggi. Tapi tak apa, takkan nak menangis meratapi nasib kan? Hari ni kita masak menu penyelamat jiwa dan raga. Resipi sardin Duchef edisi poket nipis. Menu ni macam biasalah, memang pilihan nombor satu bila tiba waktu-waktu kritikal macam ni. Bukan apa, murah, ringkas, cepat siap. Tapi rasa dia, boleh bertambah 2 pinggan. Okey, jom kita mula. Bahan-bahannya tak banyak, kita guna apa yang ada kat dapur saja. First kali kita ada trio penumis paling setia dalam hidup kita. Bawang besar, bawang putih dan halia, semuanya dimayang halus. Untuk sayur pula kita kasih gaya yang fancy sedikit. Kita gunakan cendawan shiitake dihiris nipis-nipis. Kalau kawan-kawan nak tahu, China merupakan pengeluar dan pengeksport cendawan shiitake terbesar di dunia. Terutamanya jenis kering dan segar yang banyak dijual di pasar raya tempatan. Cendawan shiitake ni tinggi kandungan serat prebiotik yang menyokong pertumbuhan bakteria baik dalam sistem penghadaman kita. Okey, mula-mula kita panaskan minyak sedikit ke dalam kuali dan bila minyak dah panas, kita campakkan trio bawang besar, bawang putih dan juga halia tadi. Tumis sampai naik bau wangi. Bau tumisan ni kalau jiran sebelah tidur memang diingat kita buat menu special, padahal menu tengah bulan saja. Okey, kita masukkan juga lebih kurang 3 biji cili padi agar ada rasa pedas yang menyengat. Okey, bila bawang dah layu, sekarang kita masukkan cendawan shiitake yang dipotong nipis-nipis tadi. Tumis kejap sehingga cendawan tu lembik sedikit. Okey, nak tahu cendawan shiitake inilah yang akan membuat kuah kita rasa ala-ala kedai mewah sikit. Okey, kemudian kita masukkan tomato yang telah pun dipotong dadu. Tomato ni secara semula jadi mengandungi kadar asid glutamate preform yang sangat tinggi. Sebatan inilah yang memberi rasa sedap, iaitu molekul yang sama digunakan dalam monosodium glutamate. Jadi tomato ni merupakan penyedap semula jadi yang sangat hebat dalam masakan kerana ia mengandungi sebatian umami, iaitu deria rasa gurih atau kelazatan kelima selepas manis, masin, masam dan pahit. Okey, kemudian kita masukkan rahsia penyedap rasa setengah sudu teh lada hitam. Lada hitam ni akan bagi rasa kick suam-suam panas dekat kerongkong. Okey, sekarang bab yang paling mendebarkan. Buka tin sardin Duchef kita, zup, dan kita tuang terus ke dalam kuali. Wah, nampak isi ikan dia memang elok sangat. Tapi abang hancurkannya supaya bolehlah makan beramai-ramai. Okey, kemudian kita masukkan setengah sudu besar gula dan juga 1 sudu teh garam ataupun ikut sesuai selera. Sebelum tutup api, perahkan sedikit jus asam limau nipis. Memang terangkat baunya yang sangat segar. Limau nipis ni mengandungi asid sitrik yang bertindak menetralkan bau hanyir semula jadi daripada ikan sardin. Rasa masam yang segar memotong rasa lemak atau muak daripada kuah minyak sardin. Sebelum dihidangkan, kita rasa dulu sama ada dah lengkap rasa masam, manis, masin dan pedasnya. Untuk sentuhan yang terakhir, kita taburkan hirisan daun ketumbar. Bismillah. Tengok ni guys, sardin Duchef tumis lada hitam bersama cendawan shiitake. Bau dia boleh lupa sekejap masalah baki akaun dalam bank. Memang sedap, rasa pedas lada hitam dengan cili padi tu sebati sangat dengan rasa masam-masam tomato. Cendawan shiitake pula bagi tekstur kenyal-kenyal juicy. Ikan sardin pula lembut saja meluncur di tekak. Korang yang tengah menanggung derita sindrom tengah bulan tu, pergi dapur sekarang. Try resipi ringkas ni, confirm kenyang dan bahagia. Jangan lupa like, komen dan subscribe tau. Kita jumpa lagi dalam resipi bajet seterusnya. Bye-bye.